Macam dan Hazim ada cakap yang pasal maratib amal atau peringkat amal. Memula kena wali muslim, lepas tu sampailah Ustazatul Alam. Yang mana kita akan jadi guru kepada dunia kan. Contoh macam sekarang kita tengok kita tengok macam apa-apa pun kita tengok barat kan. Contoh sekarang mungkin dah makin kurang kot kan. Tapi yalah macam mana kita punya hiburan ataupun gaya hidup, benda semua kita tak lihat kepada Islam tu sendiri kan. Mungkin ini macam overgeneralization, tapi saya rasa secara general memang macam tu benar. Okey. Tapi poin saya ialah adakah saya mula dengan kritikan lah Saya sendiri sebab tadi Hazim dia cakap pasal kerajaan, negara semua kan. Dan benda-benda ni pada saya kita perlukan orang yang betul-betul pakar geopolitik ke apa. Mungkin diorang lagi tahu apa konteks macam nak buat benda tu, ataupun mungkin diorang ada buat research study ke artikel yang saya sendiri tak pernah baca. Which is saya pun tak boleh nak kritik lah, macam tu lah. Okay, cuma stand saya ialah saya suka tengok macam waktu sirah kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi saya nampak yang memang step by step daripada Nabi hidup sampai Nabi wafat, adakah Nabi nampak secara keseluruhan framework kehidupan Nabi daripada awal? Tak nampak kan? Macam saya rasa mereka ni dibina dengan satu kepercayaan yang diorang memang kena spread dakwah sampailah tak ada lagi fitnah kat dunia ni. Walaupun diorang tak capai benda tu, tapi diorang work for it. Tapi kadang-kadang kita ni cuba percaya benda yang kita lihat. Kalau diorang bekerja, diorang macam mana? Kalau kita percaya apa benda kita lihat je. Macam dulu tak ada kan. Tapi diorang ni macam diorang pun tak, kalau tengok zaman sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sahabat pun terkejut, kita akan melalui Rum, Parsi macam memang diorang mana terfikir benda-benda macam tu kan. Tapi diorang work for it. Diorang kerja dengan apa benda yang diorang percaya walaupun diorang tak nampak lagi. Itu yang beza kita dengan dia lah. Walaupun mungkin itu stand saya setakat ni lah. Setakat yang saya tak kaji lagi. Sebenarnya spesifik maratib amal tu macam ni spesifikasi terutamanya bahagian kerajaan dengan negara dengan empire tu kan. Cuma point dia ialah saya rasa main setting tu memang dah dibina daripada sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin tak nampak pun masa depan macam mana kan, uncertainties. Tapi kita tahu yang Islam memang perlu disebarkan dan diketuk setiap pintu dalam dunia ni. Macam itulah kot. Macam mana cara dia? Al-Banna hanya menceritakan secara umum sahaja. Itu pada pendapat saya, okey.